Aku dah jumpa satu spot geng. Tapi kalau nak pergi tempat ni aku kena cari jalan melalui Google Earth. So hari ni aku dengan member aku decide nak pergi tengok. So sekarang kita tengah cari spot. Tapi problem tempat ni, dia laluan dia tak ada laluan untuk kereta, motor je yang boleh masuk. Aku dengan member aku apa lagi ni, kita ni saya untuk dah jalan kaki je lah dulu, Ricky spot. Ternyata kita ingat mula-mula kita orang salah jalan. Sekali punya betul guys. Aku salah jalan ke yang spot? Oh ujung tu. Tu? Itu ke spot kita orang tu je rasanya. Jalan ke rumah ni juga. Ke rumah ni. So masa ni kita orang decide nak tengok balik Google Earth kan. Kita orang tengok-tengok, oh betul lah spot dia dah jumpa tapi tak ada laluan geng. So aku dengan member aku decide nak explore lagi tempat ni. Dah kering. Ni pun kalau tak ada air sini ni. Oh ni ada signboard dia dah cabut. Patah. Ni member aku jumpa satu rock geng. Rock G-Tech pula tu. Cuma mesti uruan Gorgon. Tak apa dia dapat ni. Aircon ni betul. rock tu dah patah. Patutlah owner dia buang. Yang pula tu tak tahulah owner dia tarik apa sampai patah. Tapi kalau boleh janganlah buang mata sampah tu. Empuk lagi menggeleset di kubur tu kan. So overall tempat ni boleh casting aku rasa. Cuma aku tak dapat nak try lagi sebab hari ni kita orang datang naik kereta. So kita orang tak boleh nak masuk, bawa masuk barang semua. Maybe besok tengok. Kalau aku ada masa free aku datang sini naik motor sama ada seorang ataupun dengan member aku. InsyaAllah aku try lagi. So kalau korang suka video macam ni, yang kalau korang nak aku share spot ataupun aku jelajah spot yang korang rasa tak pernah masuk ataupun korang nak try tapi tak pernah masuk, boleh share dekat komen. And jangan lupa tekan button follow. Thanks guys.